Okay, bismillah. Jom kita tengok recap market FCPO untuk minggu ni. Kita start daripada Isnin 22 hari bulan. Okay, kita tengok Isnin ini macam ada buat resisten, cuma dia tak white candle ataupun dia bukan candle hijau. Jadi saya tak tanda lah kat sini untuk resisten. Sebab kalau tengok ni pun ada test kan, cantik test dia kat sini. Ni ada test, so dia breakout. So mula-mula agak ragu, tapi saya buat decision untuk tak apa lah kalau tak jelas kan. Sebab ni agak cantik, cuma gap, opening gap dekat sini dia black candle, dia black gap. So tak apa, kita tak tak buat decision untuk entry, tapi kita tengok untuk kita belajar adakah setup ni boleh diguna pakai untuk kemudian hari. Kita tanda je kat sini. Okay, contoh kalau kita entry kat sini kan, pukul 12:07. Okay, apa akan jadi? Okay, tengok petangnya gap up, lepas tu flat, tak ada apa. Kita boleh tanda kita punya trailing dekat sini. Okay, tengok lagi ada breakout candle lagi. Kita cari dia punya support. Okay, kat sini nampak macam ada support. Okay, biar lagi. Okay, ni malam dia meneruskan kenaikan. Nampaknya setup ni macam menjadi, cuma kita tak ambil entry lah sebab dia black candle. Okay, ni gap down, kita boleh exit kat sini. So kita dapat berapa kat sini? Contoh kalau kita entry kan dekat sini pagi pukul 12 tengah hari. So kita exit dekat gap. So kita dapat dalam 53 tick. Okay, tu untuk hari ni gap, down gap ni opening hari Selasa. Okay, tak apa, kita tak masuk. Kita tengok lagi hari Selasa dia buat apa. Kita cari resistance lagi, ada tak buat. Kita padam dulu. Okay, tak ada apa. Oh, kat sini volume high ni. Kalau tengok volume dekat sini nampak ada ni, tapi price tak pergi. Tak apa, kita cari lagi untuk resistance. Tak ada lagi. Okay, ni untuk hari Rabu, gap up. Okay, ni macam downtrend. Cuba kita tengok. Okay, sini kita boleh alert untuk resistance sebab volume naik dan price pun turun. Tapi ni macam tembus, so tak cantik sangat. Dan dia berpatah arah, pusing balik. So tak jadilah kita punya setup dekat sini. Tak apa, kita cari lagi untuk hari Khamis. Hari Khamis. Ni hari Khamis. Khamis cuti. Khamis Christmas. Dan kita pening hari Jumaat. Okay, Jumaat ada kat sini, nampak volume pun high. Okay, lepas tu tapi dia tembus kat sini, tak cantik sangat. Dan petang dia black gap up. Okay, nampak macam ada test, cuma tembus, so tak cantik. Dan sampai closing. So tak ada apa untuk minggu ni. Mungkin yang setup pertama tu lah, yang 53 tick tu boleh consider untuk data. Kalau ada lagi setup berulang macam ni, kita boleh entry lah. Itu saja untuk minggu ni. Wallahualam.